ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita peluang. Allah Taala masih lagi bagi kita taufik dan hidayah untuk kita sama-sama dapat mentaati perintah Allah Taala dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Taala telah kurniakan, dan alhamdulillah Allah Taala masih lagi bagi kita peluang untuk kita bertemu dengan bulan Hijrah 1448 kan, kita dah masuk tahun baru ni, tahun baru Hijrah yang Nabi beritahu al-hijratu man hajara ma nahallahu an. Hijrah ni adalah seseorang itu dia berhijrah tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi munasabah kita ni memang kitab sirah lah. Jadi munasabah dengan bulan bulan Muharram, bulan Hijrah ni, maka kita akan terus baca berkaitan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ni, kerana supaya lebih dekat dengan keadaan kita, mudah-mudahan lebih senang juga untuk kita dapat ambil faedah dan manfaat daripada pengajaran kisah yang sangat penting. Paling kurang sepatutnya kita dapat baca balik hadis riwayat Bukhari yang panjang tu daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dan beberapa isu yang kita akan tengok insya-Allah bila sampai waktu tu kan. Dan bila hijrah ni dia ada beberapa riwayat kan, antara yang kita akan sentuh juga, satu kita akan bahas riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Ali radhiyallahu taala anhu duduk berada di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu ada perbahasan di kalangan para ulama. Riwayat yang kedua adalah berkaitan tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berada dalam gua. Maka ada beberapa riwayat yang menyatakan bahawa Nabi Allah Ta'ala selamatkan Nabi dengan datangkan lebah kan, sarang kat situ kan. Allah Ta'ala tumbuhkan pokok-pokok supaya tak nampak kan. Jadi adakah riwayat ni kita nak faham macam mana kan? Nabi SAW beritahu innallaha ma'ana kan, idh yaqulu fil ghari idh yaqulu. Nabi bagi Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Nabi bagi tahu innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ulama bahas dekat situ, adakah riwayat ni apa isu dalam riwayat tu, macam mana kita nak try to relate dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi bandar bagi tahu dah Allah Taala bersama dengan kita
Jadi kita nak faham penjagaan Allah Ta'ala ni, kita nak tengok daripada sudut mana, kan? Dari sudut hissi, something yang sensible. Pertolongan Allah tu, Allah Ta'ala datang dengan berbentuk yang kita nampak. Macam apa? Tumbuhkan pokok yang tutup gua tu, kan? Ataupun lebih aula, kita nak faham kehebatan Allah, pertolongan Allah terhadap Nabi ni min haith ma'nawi, ghaibiyah, something yang Nabi SAW punya keyakinan dengan Allah, yang Allah Ta'ala tak berhajat pun dengan something yang hissi yang kita boleh nampak ni. Sedangkan penjagaan Allah, inayatullah, ghaibiyah, secara ghaib, itu lebih aula, lebih agung kalau kita nak tengok dari sudut ketakwaan dan tawakalnya Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Dan memang terbukti pun Allah Ta'ala dah jaga Nabi SAW. Dan daripada sudut tu lama bahas macam mana kita nak faham, ya, adakah kita nak ambil riwayat ni ataupun dengan riwayat yang lain yang Nabi SAW sekadar sebut memang Allah Ta'ala akan jaga, ya. Jadi ini insya-Allah Ta'ala pada waktu yang kita akan bahas. Sebelum hijrah Nabi SAW, sebelum kita tahu sebelum hijrah Nabi SAW, sahabat semua dah datang dekat Nabi dan minta. Kita akan bacalah kitab ni. Kita baca kitab ni, riwayat-riwayat kita ambil keberkatan lah dalam riwayat-riwayat ni. Kerana kitab kita ni sebenarnya penulis dia orang yang sangat-sangat wahab, alim, dan orang yang ilmu dia pun hebat, ketakwaan dia pun hebat. Maka kita baca dia punya bahasa Arab dia lah, supaya kita dapat keberkatan dia, kan? Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darain amin. Idhnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati ila Madinah. Sebelum kita nak tengok Nabi hijrah, kita tengok dia punya kronologi dia. Sahabat datang, Nabi izinkan untuk sahabat pergi dulu. Qala Ibn Sa'd fi tabaqatihi yarwi an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan daripada Ibn Sa'd fi tabaqatihi, dalam kitab tabaqat dia. Ibn Sa'd seorang ulama masyhur dalam tulis sirah juga. Beliau riwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, lamma sadara as-sab'un min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabat nafsuh. Ketika mana Ansar, 70 orang Ansar datang baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waktu tu Nabi dah seronok. Ya, Nabi seronok. Sebab apa Nabi seronok? Faqad ja'ala Allahu lahu man'atan wa qauman ahla harbin wa 'uddatin wa najdatin. Allah Ta'ala, ini isyarat ketika mana Ansar 70 orang datang baiat dengan Nabi seronok. Sebab apa? Nabi dah tahu, okey, sekarang ni dah ada orang, kita dah kuat lah, kan? Kita dah tahu nak pergi mana, dah ada orang nak tolong kita ni, kan? Kemudian Ibn Sa'd kata apa? Allah Ta'ala jadikan suatu kaum binting Nabi SAW. Kaum yang mana dia ada expertise, dia ada kebolehan untuk berperang, kan? Dia ada semua alat-alat tu, keberanian dia orang ada. Siapa yang Ansar, kan? Golongan Ansar. Wa ja'ala al-bala'a yashtaddu 'ala al-muslimin min al-musyrikin lima ya'lamuna min al-khuruj. Dan pada ketika tu, selepas Ansar baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang musyrikin tahu bahawa sebab ini orang ni nak pergi hijrah ni, kan? Orang Ansar pun dah datang dari sini. Jadi orang musyrikin dia tambahkan lagi dia punya seksa dia punya layanan buruk dia terhadap orang-orang Islam. Fadayyaqu ala ashabihi wa ta'abbathu bihim. Dia susahkan lagi orang-orang Islam, kan? Kemudian dia mempermainkan orang Islam. Wa nalu ma lahum wa nalu ma lam yakunu yanaluna min asy-syatmi wal adha. Dan orang musyrikin telah menyakiti orang Islam, seksa orang Islam
torture orang Islam, sehingga sebelum ni diorang tak pernah buat seteruk macam tu. Ya. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. Maka orang Islam pun dah tak tahan dah kan. Maka dia datang, jumpa sahabat Nabi datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka, mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami tak tahan ni, boleh tak kami nak hijrah dengan kita dah kena teruk dah ni kan. Kemudian faqal qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Kata Nabi, okey, sekarang ni aku dah diberitahu dekat mana tempat korang nak kena hijrah. Yathrib, Madinah Al-Munawwarah nama sekarang, dulu Yathrib namanya. Yathrib, na'am. Faman arada, maka Nabi bersabda, faman arada al-khuruj falyakhruj ilaiha. Siapa nak hijrah, okey, pergi hijrah dekat Madinah. Itu tempat hijrah kita. Faja'ala al-qawma yatajahhazuna wa yatawafaquna wa yatawasawna wa yakhrujuna, na'am, wa yakhfawna dhalik. Kemudian okey, dia semua dah sedia, sahabat semua pakat, saling berpakat, dia keluar. Fakana awwalu man qadima al-Madinata min ashabihi sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat yang pertama sampai Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad yang pertama sampai. Kemudian yang sampai selepas tu, thumma qadima ba'dahu Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah. Wa ma'ahu, dan bersama dia, imra'atuhu, isteri dia, Laila bintu Abi Hashbah. Laila bintu Abi Hashbah. Fahiya awwalu dha'ina qadimatil Madinah. Dan Laila bintu Abi Hashbah adalah perempuan yang pertama yang sampai ke Madinah dalam menunggangi haudaj. Ish makna haudaj? Dha'ina. Kalau kita biasa tengoklah, orang Arab ni, dia orang perempuan tu, ni kisah Aisyah pun ma'ruf, dekat atas unta tu dia macam ada apa kita panggil orang Melayu, pelana ya? Yang tutup tu kan, tu orang duduk kan, tu pelana tu. Jadi Laila bintu Abi Hashbah, orang yang pertama yang sampai Madinah dengan duduk dalam pelana tu. So ini something yang kita kena concern. Kalau kita mengaji kitab fiqah bab haji ataupun umrah, kita akan tengok para ulama meletakkan syarat yang khusus kepada wanita. Adalah kita ni sunat kan, kalau kita sampai Madinah, Makkah, kita nak buat apa dengan lelaki? Kalau boleh kita jalan kaki, cabut selipar kan. Tapi tak, para fuqaha dalam kitab fiqah, orang perempuan tak sunat macam tu. Sebab dia orang ni asalnya kena bertutup. Dia orang tak boleh terdedah orang nampak, expose tak. Dia orang duduk je kat dalam tu kan. Sampai Madinah dia duduk, lepas tu keluar. Ini para fuqaha bahas yang tak sunat untuk dia orang keluar kan, jalan macam tu, tak. Sebab perempuan dia para fuqaha kita syariat beri dia speciality, dia orang ni kena tutup. Dia tak boleh expose dia punya diri kan. Sebab tu kita tengok, kita pun akan nampak kurang manis kalau orang perempuan naik motor. Sebab itu bukan lebih aula, lebih baik orang perempuan tak payah naik motor. Sebab expose. Nak pergi haji pun ulama letak itu tempat hebat tu. Orang memang nak pergi ibadah tu, tapi kita fuqaha Islam syariatkan, dia orang tak payah kan. Jadi kita cuba fahamlah kan. Jadi adakah lebih aula untuk perempuan ni dia orang naik motor kan? Tak. Dia orang punya keadaan tu naik kereta kan, tertutup kan. Okey, itu something yang penting juga sebenarnya. Kalau kita mengaji kitab haji umrah, memang kita akan bahas isu tu. Okey, ni pun kita nampak tadi sahabiyah Laila bintu Abi Hashbah, orang pertama sampai Madinah dalam keadaan yang dalam pelana mungkinah. Qal, kemudian summa qadima
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain datang arsalan, by groups kan, demi kumpulan satu-satu. Kemudian dia orang duduk dekat Ansar, kan, Ansar sediakan rumah dia, tolong dia orang, kan, bantu dia orang. Okey, nanti kalau ada kesempatan kita cerita tentang Ansar, macam mana Nabi sayang sangat dengan Ansar, kan. Okey, so kita dah boleh nampak daripada sini macam mana Ansar punya willingness, kan, dia orang punya kesediaan dia orang nak bantu agama Allah Ta'ala, ya. Okey, so nak kata Ibn Sa'ad, walam yuhajir ahadun min ashabi Rasulillah illa mutakhaffiyan ghaira Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua sahabat Nabi hijrah sungguh-sungguh, sembunyi-sembunyi. Melainkan siapa? Umar bin Khattab. Yang ini ma'ruf sifat Umar. Faqad rawa Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib riwayatkan annahu lamma hamma bil hijrah, ketika Umar nak hijrah, taqallada sayfah wa talakkaba qawsah wa intaqada fi yadihi ashuman. Ketika Umar nak hijrah, dia bawa pedang dia, bawa busur dia dekat tanah dia pegang, dia pegang dekat tangan dia, dekat tangan dia pegang beberapa panah. Kemudian macam biasa Umar ni waqtasara anzatah wa madha qibala al-Ka'bah. Sifat Umar, kalau kita baca sirah Umar akan ada dia punya stick, apa kita panggil tongkat dia. Memang ni wajib akan bersama dengan Umar. Tongkat ni memang orang Umar tak nampak tak kena, dia akan pukul orang. Itu je. Maksud ma'ruf dalam sirah, antaranya dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika mana Nabi SAW, Imam Bukhari bawa tentang babu ma yukrahu minas samari ba'da al-isya, bab yang menyebutkan tentang makruh untuk satu orang berborak selepas isya, borak lepas isya, kan? Ini pun syariat ni makruh, kan? Kemudian riwayat kata Ibn Hajar bahawa Umar, ketika Umar nampak orang buah-buah lepas isyak, Umar pukul. Daraba Umar pukul dia. Umar tanya, okey, sekarang kau nak borak, lepas tu kau tidur lambat. Dia Umar, kau bangun lambat, kata qiyamul lail, kan? Ini lagi orang bangun nak tengok bola, tapi apa nak jadi tak tahu, kan? Bukan nak tengok bola, makruh cakap lepas isyak. Ini kata Imam Ibn Hajar, makruh ni benda yang mubah, harus makruh, apatah lagi benda yang sia-sia, kan? Yang syariat larang kita cinta orang kafir, tengok orang kafir, sorak atau orang kafir, tak haji, maka lebih dahsyat lagi makruh dia. Okey, kemudian Umar qibala al-Ka'bah, Umar menuju Kaabah. Wal mala'u min Quraisy bi fina'iha, dan pada ketika itu sekumpulan Quraisy ada dekat sekeliling Kaabah. Fatafa bil baiti sab'an mutamakkinan mutma'innan. Kemudian Umar tawaf dengan tenang, dengan 7 kali tawaf. Kemudian thumma atal maqam fa shalla. Umar pergi dekat maqam, kemudian Umar salat. Thumma waqafa fa qala. Kemudian Umar kata, syahatil wujuh la yurghamu Allah illa hadhihi al-ma'atis. Ni Umar nampak ada orang kafir Quraisy, orang kata cilaka muka-muka ni, Allah Ta'ala akan hinakan melainkan semua muka-muka yang ada ni. Kemudian Umar kata apa? Umar kata, man arada an yuzkala ummu aw yutama waladu aw yurmala zawjatuh falyalqani wara'a hadzal wadi. Umar kata, okey, siapa yang nak anak dia kan kehilangan ibu ataupun
kan nak isteri dia jadi balu, kan suami dia mati, maka jumpa aku kat belakang. Kan? Kemudian apa dia kata Ali radhiyallahu taala anhu bagi tahu, famattaba'ahu illa qaumun minal mustad'afin 'allamahum ma arsyadahum thumma madha li wajhi. Kecuali selepas tu orang-orang yang lemah jumpa Umar, kan Umar bagi tahu nasihat apa yang dia kena buat, kemudian Umar teruskan hijrah. Dan ini pun makruf, kisah Umar sangat dalam hadis Bukhari, kan banyak sangat kisah Umar, sangat panjang yang bagus kalau kita boleh tengok. Okey. Wa hakadha tataba'a al-muslimuna fil hijrah ila al-Madinah hatta lam yabqa bi Makkah minhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang Islam dah start dah start migrate, kan, pergi hijrah ke Madinah, sehingga tak tinggal di Madinah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ali, atau mu'adzabun mahdus, ataupun orang yang dikenakan disekat, kan, torture dan di mahbus, yang dikurung. Okey, au marid, ataupun orang tu dia sakit, au da'if 'anil khuruj, ataupun orang tu di mana tak lambat nak hijrah. Okey, itu permulaan hijrah. Right? Permulaan hijrah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan sahabat-sahabat untuk pergi hijrah. So now, jadi kitab kita ni kita tak akan baca kisah ni murur kiram, just passing by je, tak. Tapi kita punya pengarang kita ni akan bagi tahu kita beberapa perkara yang kita boleh ambil. Kanat fitnatul muslimin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fitnatul idha'i wat ta'dzib wa ma yarawnahu min al-musyrikin min alwanil huz'i wa sukhriyah. Jadi kata Syekh Ramadan Muti rahimahullah, fitnah asalnya orang-orang Islam ni ketika mana diorang ni diazab, dibuli, pulaukan, dan macam-macam kesusahan yang diorang dapat daripada golongan musyrikin, dihina, dicerca. Jadi ini ujian yang pertama yang orang Islam terima, kan. Falamma adhina lahumur rasul bil hijrah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi izin dekat sahabat untuk berhijrah, asbahat fitnatuhum fi tarki watanihim wa amwalihim wa durihim wa amti'atihim. Maka ujian yang pada awalnya tak tahan dengan orang musyrikin, bila Nabi bagi izin hijrah, maka ujian dia dah berpindah kepada apa? Hijrah dengan meninggalkan semua yang mereka ada. La syai'ali. Dia orang tak bawa sikit pun barang-barang dia orang, tinggal semua. Jadi ini challenging, kan? Bayangkan tempat membesar, lahir barang semua di situ, hijrah, tak bawa apa-apa. Kita akan tengok kenapa dia orang kena tinggal, kan. Walaqad kanu awfiya'a lidinihim mukhlisina li rabbihim. Ini orang yang boleh buat macam ni, sahabat ni, orang yang memang ikhlas untuk Allah Ta'ala, orang yang hanya betul-betul cinta dan agama, memang Allah Ta'ala maksud hidup. Boleh buat macam ni. Ini sahabat kan, ini sahabat ni. Kita nak jalan kat pasar, nak suruh tundukkan pandangan pun Allah, kan, mujahadah, susah payah, macam kita nak kena tinggalkan. Ini syariat. Ini kita punya challenging kat situ, kan. Nak taat perintah Allah, nampak perempuan bukan mahram, tundukkan pandangan, jangan buat benda haram, jaga agama betul-betul. Dan itu memang untuk agama kita, tapi sahabat lebih daripada itu, kan. Maksudnya dia orang boleh buat ni, dia orang ikhlas untuk Allah Ta'ala, maksud hidup nak dapat ridha Allah Ta'ala, kan. Okey,
قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد. Mereka tempuh ujian ini dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Hatta idza asyara lahum ar-rasul bil hijrati ila al-madinati tawajjahu ilaiha wa qad taraku min waraihim al-watan wa ma lahum fihi min malin wa mata'in wa nashbin. Diorang tinggal semua benda, barang diorang, keperluan diorang, rumah tu, apa saja diorang tinggal. Dan sebab apa? Zalika annahum kharaju mustakhfin mutasallilin. Sebab memang diorang kena tinggal tu tak ada pilihan lain. Sebab diorang nak keluar sembunyi-sembunyi. Macam mana dah bawa barang? Tak jadi sembunyi lah kalau bawa barang. Ya, memang kena tahan. Jadi tak nak memang kena tinggalkan semua benda. Wala yatimmu dhalika illa idza takhallasu min al-amti'ati wal athqal. Dan itu takkan terpenuhi kan kalau tak tinggalkan barang-barang semua itu. Fatatu kull dhalika fi Makkah liyaslama lahum ad-din. Dia tinggal semua tu dekat Mekah sebab apa? Sebab agama dia selamat. Aku nak selamatkan agama aku, dan aku nak amal syariat Allah Ta'ala, dan asal agama aku selamat. Wasta'adhu anhu bil ikhwati allati yantadhirunahum fil Madinah liyuqwahum wa yansuruhum. Supaya dan benda ni digantikan oleh Allah Ta'ala dengan diorang ada saudara-saudara dekat Madinah Al-Munawwarah yang memang tengah tunggu diorang, yang memang dah sedia dah nak bantu. Allah Ta'ala ganti orang-orang Ansar. وهذا هو المثل الصحيح للمسلم الذي أخلص الدين لله. Kata Syekh rahimahullah, ini contoh yang sebenar, contoh hakiki orang Islam yang betul-betul ikhlas agamanya untuk Allah Ta'ala. Agamanya untuk Allah Ta'ala. Bayangkan, dan berapa lama dah kita ni kan kita tahu agama, kan kita belajar agama, tapi berapa banyak sebenarnya kita bagi untuk Allah Ta'ala. Berapa banyak kita rasa yang sebenarnya aku dah buat hanya untuk Allah Ta'ala. Kan kita punya suasana, kita punya keluarga, macam mana sunnah Nabi aku dah amalkan, macam mana salat aku, macam mana zikir aku, macam mana hubungan aku dengan Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, wala yubali bil watan wala bil mal. Diorang tak kisah dengan diorang punya kampung halaman, tempat diorang, wala bil mal, harta diorang, wa nasyab fi sabili an yaslama al-din. Selagi mana agama diorang selamat. Hadha an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Syekh kata ini adalah tentang sahabat Nabi yang keadaan diorang ketika diorang di Makkah Al-Mukarramah. Alright. So wa amma ahlul Madinah, as for ahlul Madinah, orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah, yang mana alladzina awahum, yang sedia nak terima diorang dekat rumah-rumah diorang, nak tolong diorang, faqad قدموا المثل الصادق للأخوة الإسلامية والمحبة في الله عز وجل. Ini adalah satu contoh ukhuwah Islamiyah yang hanya cintakan Allah Ta'ala, yang keluarga dalam agama sanggup dan untuk selamatkan saudara Islam diorang semata-mata kerana cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta khabirun, dan kau tahu kan, anna Allah azza wa jalla qad ja'ala ukhuwata ad-din aqwa min ukhuwati an-nasab wahdaha. Kau tahu Allah Ta'ala telah menjadikan ukhuwah, kekeluargaan, persaudaraan dari sudut agama lebih besar daripada persaudaraan dari sudut lineage, dari sudut kekeluargaan, keturunan. Apa dalilnya?
tengok ni, walidhalika kana al-mirathu fi sadr al-Islam ala asasi wajijati ad-din ukhuwatuhu wal hijratu fi sabilihi. Awal Islam, miras, pembahagian harta pusaka, kan, berlaku orang sesama Islam walaupun tak ada darah daging, tak boleh wariskan harta dengan sebab persaudaraan, sebab hijrah di jalan Allah, boleh, tak ada masalah pada awal Islam. Alright. Walam yastaqirra hukmul miras ala asasi alaqatil qaraba illa ba'da an takabala al-Islam fi al-Madinah wa sarat lil muslimin daru islamin qawiyatun mani'ah. Kemudian selepas tu hukum ni dah abrogate, dah dimansuhkan. Yang hanya boleh terima harta pusaka ni adalah ahli keluarga sahaja. Tapi okey, bila hukum tu implement, bila Allah Ta'ala abrogate kan, bila Islam dah ada tempat yang kuat, dah ada kat Madinah tu, dah ada orang nak tolong Islam dah maju, dah kuat. Okey, sekarang ni harta pusaka hanya boleh diwarisi oleh ahli keluarga sahaja. Okey. So kata Syekh, Yaqulullah Azza wa Jalla, ni kelebihan orang Madinah, kan, orang Ansar yang Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam Quran dah, kan. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia beriman, dia hijrah jalan Allah, jihad jalan Allah dengan harta diri dia, dengan walladzina awaw wa nasaru. Tengok ni specifically untuk orang-orang Ansar dan siapa yang bersifat dengan sifat Ansar. Ayat Quran dia tak ada restriction, kan? Contoh kita tahu ayat ni sebab turun dia, sebab si fulan bin si fulan. Tapi keumuman ayat tadi kekal hukum dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan dia ada kaedah dalam ulum tafsir, dia panggil al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah, consideration yang kita nak ambil daripada ayat Quran ni adalah bi'umumil lafaz, dengan keumuman lafaz ayat Quran tadi, bukan disebabkan sebab khusus turunnya Quran tadi. Alright, okay. So now Allah Ta'ala sebut ni, dan orang-orang yang awaw wa nasar, bagi tempat perlindungan dan yang bagi tolong orang-orang Islam. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Yang ni adalah kan, penolong antara satu sama lain. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, tapi orang yang beriman, dia tak berhijrah, ma lakum min walayatin min syai'in hatta yuhajiru. Kan, kau tak akan dapat dan apa-apa pertolongan daripada diorang ni kecuali kau hijrah jalan Allah. Okey, sekarang ni kita dah masuk poin yang seterusnya adalah isu fiqh. Kita nak faham daripada kisah ni, ayat ni, apa yang kita nak faham daripada hukum syariat. Dengan hukum syariat. Sebab Nabi SAW dan sahabat ni memang Allah Ta'ala jadikan dia orang sebab untuk kita belajar agama syariat daripada dia orang. So now, thumma innahu yustanbatu min mashru'iyyati hadhihi al-hijrah hukman syar'iyyan. Kata Syekh, kita dapat ekstrak hukum syariat daripada kisah ni, dua isu. Pertama sekali, wujubul hijrati min daril harbi ila daril Islam. Kalau satu orang dia duduk dekat darul harb, kita akan tengok darul harb apa dia? Negara yang memusuhi Islam, yang nampak orang Islam tengah semayang, dia akan pancung, dia halang puasa, salat, zakat, ibadat semua ni. Maka diorang ni kena hijrah pergi ke negara yang boleh amal dengan amal Islam. Okey, apa dalilnya?
Rawal Qurtubi wa Ibn al-Arabi, Imam Qurtubi riwayat daripada Ibn Arabi seorang ulama, anna hadhihi al-hijrata kanat fardan fi ayyam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya baqiyatun mafruḍatun ila yaum al-qiyamah. Hijrah ni hukumnya disyariatkan daripada zaman Nabi sampailah hari kiamat. Walladhi inqata'at bil fath, yang mana kewajipan hijrah ni telah terputus ketika mana Fathu Makkah. Bila Fathu Makkah maka dah tak payah nak hijrah kan. Kau yang ada kat Makkah tak payah pergi dekat Nabi dekat Madinah. Tak apa, kau Islam waktu Fathu Makkah tak ada masalah, kau duduk di Makkah, kau tak payah nak hijrah pergi ke Madinah Al-Munawwarah duduk dengan Nabi. Okey. Wa innama hiya al-qasd ila Nabi. Syuful kif. Jadi sekarang kita nak faham, okey, kalau hijrah tak wajib, apa yang maksud tak wajib tu? Kan? Yang maksud tak wajib tu adalah kau nak kena pergi duduk dengan Nabi dekat Madinah. Yang tu yang tak ada tak wajib. Tak payah kau nak pergi hijrah duduk dengan Nabi dekat Madinah. Tapi fa in baqiya fi daril harbi asa. Tapi kalau satu orang dia memang duduk dekat tempat yang dia tak boleh nak amal Islam, memang dilarang sama sekali, maka dia kena hijrah. Kalau dia duduk dekat tempat tu, dia berdosa. Alright? Wa mithlu daril harb fi dhalika, kata Syekh rahimahullah. Dan kita nak faham darul harb, tempat yang darul harb, tempat yang orang yang memusuhi nak perang dengan Islam lah. Kan ini literal translation. Dan fi dhalika, kita nak faham dengan ini sama juga. Kullu makanin la yatasanna lil muslim فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وجماعة وآذان وغير ذلك من أحكامه الظاهرة. Kata Syekh, sama juga hukumnya kalau satu orang duduk dekat tempat yang mana dia tak dibenarkan untuk membuat syiar-syiar agama Islam, salat, zakat, puasa, azan, maka dia boleh hijrah. Kalau dia duduk, telah berdosa. Kan? Okey, so ayat dia apa dia? Wa mimma yastadillu bihi ala dhalik, wa mimma yustadallu bihi ala dhalik qawluhu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard. Antaranya ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, para malaikat ketika dia cabut nyawa orang yang ditindas, right, dekat tempat dia, kemudian qalu fima kuntum. Malaikat tanya, kau sebelum ni kat mana? Kan? Dia kata, qalu kunna mustada'afina fil ard. Kami ni tertindas kan, kami tak boleh nak buat apa. So dia orang kata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhaziru fiha. Bukan ke ni tanah Allah Ta'ala ni, dunia ni luas, kau boleh hijrah, kau boleh amalkan agama dekat tempat lain, kenapa kau tak hijrah? Fa'ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masirah. Maka dia orang tempat dia orang ada dekat jahannam dan seburuk-buruk tempat. Innal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tapi ada kecuali kalau perempuan, budak-budak yang tak ada kekuatan macam mana nak buat, tak boleh nak buat pun, maka itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So the second point, poin yang terakhir, poin penting juga yang kita nak faham adalah wujubu nusratil muslimin ba'dhum li ba'dhin. Wajib, syuful kif, wajib untuk tolong orang Islam antara satu sama lain. Mahma ikhtalafat diyaruhum wa biladuhum ma dama dhalika mumkinan. Ini dia punya clause yang penting. Apa dia? Tak kisahlah beza mana tempat diorang, kan, negara diorang, selagi mana madama dhalik, mana penting juga, kan, selagi mana benda tu possible. Benda tu possible. Orang Islam dekat situ pun kuat, boleh nak selamatkan orang Islam yang ditindas kat sana.
Let's say at the end of the day mereka memang akan berlaku perang. So kalau benda tu kita boleh afford, kan, orang dekat negara ni boleh ada kekuatan, then wajib untuk selamatkan orang-orang yang ditindas. So kita boleh letakkan juga dekat dalam isu yang kita ma'ruf, kan. Faqad ittafaqa al-ulama wal a'immatu ala anna al-muslimin idza qadaru ala istinqadh al-mustad'afin aw al-ma'surin aw al-madhlumin min ikhwanihim al-muslimin fi ayyi jihatin min jihad al-ard thumma lam yaf'alu dhalika faqad ba'u bi ithmin kabir. Kata Syekh, ulama semua sepakat dah, right? Kalau orang Islam dia mampu nak selamatkan orang-orang Islam, negara Islam mampu nak selamatkan orang Islam yang ditindas, kan, yang ditangkap, right? Daripada orang-orang zalim, kan, daripada kalangan orang Islam yang ditindas, tak kisahlah fi ayyi jihadin min jihadil ard, tak kisahlah daripada mana pelosok dunia sekalipun, tapi pentinglah tadi saya dah highlightkan apa, possible dia orang ada ni, kan, kekuatan, summa, tapi yang ni dia orang ada kekuatan tapi summa lam yaf'alu dhalik. Summa lam yaf'alu dhalik, tapi dia orang tak buat, kan, takut dengan orang kafir, kan, takut macam-macam lah, takut, kan, takut negara tak maju, kan, takut macam-macam lah, kan. Orang negara Islam sendiri pun kalau ada macam tu, apa kata Syekh, faqad ba'u bi ismin kabir, dia orang telah dapat apa ni, dosa yang besar, right? Sama juga ni Syekh sebut yaqul Abu Bakr bin al-Arabi. Saya ada masa lagi, 2 minit lagi, masya-Allah, itu habis, kan. Alhamdulillah, habis sikit lagi ni. Yaqul Abu Bakr bin al-Arabi, ini ulama yang sama yang Syekh Ibn Arabi, dia kata apa? Idza kana fil muslimin usara أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن. Kalau di kalangan orang Islam ada yang terperangkap, kan, maka wajib untuk kita selamatkan dia, tolong dia. Wajib apa? Bil badan. Syukur kif? Bil badan, bukan hantar, hantar apa-apa lah, kan? Bil badan, kena pergi, kan, selamatkan dia orang. بأن تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عدنا يحتمل ذلك. Sama juga syaratnya, kalau ada kita, jumlah kita ada kemampuan, memang kena pergi, kan. Selagi mana ada masih lagi berkelip-kelip mata ni, memang tanggungjawab tu ada, dengan syarat kita mampu. Au nabdula jami' amwalina fi istikhrajihim, atau kita mampu keluarkan semua harta kita untuk selamatkan dia orang, hatta la yabqa li ahadin dirhamun min dhalik. Walaupun kita kena spend semua harta kita sehingga dah tak ada apa-apa dah, dan itu sahaja yang membolehkan untuk selamatkan orang Islam yang lain, maka hukum dia kena buat, yang wajib. Alright. Kemudian sama juga lebih kurang, dan akhir sekali saya nak highlightkan satu poin lah, yang ni daripada saya, mungkin kita dapat manfaat apa dia. Kita mungkin nak selamatkan orang yang jauh-jauh ni kita susah, kan, macam-macam lah sambut, kan. Kita ni orang bawah pun tak ada authority, kan, memang kena ada orang atasan yang buat isu. Cuma ni kita ni boleh selamatkan apa? Anak kita, isteri kita, jiran kita daripada buat maksiat. Kita boleh buat tu. Orang Islam selamatkan dia orang supaya amal agama. Semua orang boleh. Amal ma'ruf nahi munkar pun agama. Kita cakap benda ni haram, boleh elok, jangan buat, itu agama. Kita selamatkan agama. Kesan ni orang jaga agama, insya-Allah kita akan boleh sampai apa yang Syekh cakap. Tapi orang Islam pun tak ada agama, sibuk habis masa depan bola yang tak bawa faedah dunia akhirat. Satu sen pun tak bertambah, hubungan dengan Allah pun tak bertambah, duit dia dalam bank pun tak bertambah. Itu dia sanggup spend hours night untuk benda tu, kan? Jadi cara kita nak kata kita nak selamatkan, picture kan, we have to selamatkan orang dekat mata.
Islam rosak, orang muda dah brainwash. Kita kata nak hijrah, no, kita tak merdeka lagi. Kan? Kalau orang semua duk pakai baju bola orang kafir, lambang syirik, kan, agungkan orang-orang kafir, itu bukan merdeka. Kita tak merdeka, ideologi kita tak merdeka. Kita punya pemikiran kita tak merdeka. Kan? Kita masih tak kembali kepada kepada syariat, kepada agama Allah Ta'ala. Dan agama semua kena jaga perintah Allah, dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita merdeka apa yang kita masukkan, kan? Jadi oleh demikian kita cuba usaha, dan kita doa dekat Allah Ta'ala. Apa yang kita ada sekeliling kita cuba bawa dekat dengan Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan pertama sekali Allah Ta'ala akan pelihara iman kita dan orang yang sekeliling kita. Dan apalah sahaja, bukan bola. Orang sibuk dengan maksiat, pergi konsert sana, konsert sini, duduk dengan orang kafir. Ini haji. Bahkan musibah paling besar, orang tak tahu maksiat tu maksiat. Haji, ini lagi musibah artinya. Bila tak tahu dosa tu dosa, maka kita kena beritahu, kan, buat amar ma'ruf dan munkar. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala punya kita taufik dan hidayah. Allah Ta'ala beri kita keberkatan dan manfaat, kekuatan. Semoga kita semua dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.